Assalamualaikum. Hai, hari ini kita nak sharekan resepi kuah biryani kambing. Bos, apa tu? Apa sih orang kau nak tahu masak apa? Kuih lapar lah, bos. Okey, kau nak tahu apa kau masak kan? Makanan kita, cerita kita. Ajab! Dah siap barang-barang? Apa lagi? Panaskan minyak. Tambah 2 sendok minyak sayur adela. Dah panas, masukkan 4 sekawan. Kacaukan kasih naik bau. Lepas tu kau campakkan bawang yang kita dah iris tadi. Kita tumis bawang ni biar sampai garing ya. Sampai garing naik ke kuning-kuningan tu baru kita masukkan kambing. Lepas tu kita masukkan bawang yang kita dah blend tu, iaitu badam, tomato, cili. Kita dah blend sekali tadi, masuk bawang putih dengan halia. Lepas tu kau patah iukkan je daun ketumbar ni, tabur je ke atas. Jangan lupa masukkan daun pudina untuk naikkan lagi bau dia. Lepas tu kita perah dia 4-5 biji, limau nipis. Masukkan gula melaka yang kita dah iris. Lepas tu kita masukkan susu cair. Masukkan tomato puri dalam 2 sendok. Lepas tu tambahkan sedikit tomato sauce. Agak-agak lah. Ni jangan lupa masukkanlah garam, gula, serbuk perasa secukup rasa. Dah akan sampai naik minyak. Ini barang utama dia ni. Rempah biryani. Kita masukkan rempah biryani. Okay, kita tumis lagi sampai naik minyak. Tu tambahkan sedikit madu. Okey, last sekali kita masukkan bawang goreng dan minyak gorengan dia sekali. Okey, dah siap. Alhamdulillah, Allah bagi sedap. Okey, yang nak tahu resepi nasi biryani kambing tanam pula, komen nak part tu. Kita akan sharekan resepi nasi biryani kambing tanam. Makanan kita, cerita kita. Ajab!